dekat je dengan Paradigm. Ini rumah untuk korang. Rumah ni dekat Jalan Dian 5, Taman Mushi Ibrahim. Korang boleh tengok dulu kawasan rumah ni. Dia terletak dekat je dengan Paradigm, 10 minit macam tu. Ini kawasan car porch dia boleh muat satu biji kereta. Bahagian depan ni korang boleh parking lah satu biji kereta lagi. Rumah ni konsep Santorini. Ini bahagian tepi dia. Ada lampu LED dekat situ. Bahagian dalam, pintu kita dah bagi pintu kayu. Rumah ni dah fully renovation. Keluasan 1500 plus. Korang tengok dia punya cornice L-box dia dah siap dengan lampu non light agak tinggi ke atas. Design macam modern English style macam tu. Ini kawasan bilik master bedroom dia. Agak besar dan memanjang. Katil king tak ada masalah. Ini toilet dia. Antik. Bilik nombor 2 dia agak kecil sedikit. Ada barang-barang agak bersepah. Kontraktor belum ambil. Ini bilik ketiga pun agak besar. Kawasan dining area dia. Kat situ korang boleh letak Xbox lah kat situ. Ini bilik yang keempat. Bilik yang keempat ni tembus dengan toilet dekat sini. Toilet sharing ni. Toilet dia pun dah siap renovation. Ni bahagian kitchen area dia. Siap dengan tabletop L-shape. Fully mosaic. Sinki jenis modern punya. Ini kawasan laundry area dia. Memang agak-agak besar. Dah siap pipe dengan ada plug kat situ. Pintu belakang pun kita pakai pintu kayu solid punya. Kawasan belakang dia pun bersih lah. Untuk rumah ni harga dia meninggal. Oh my god. Untuk status rumah ni freehold. Harga dia cuma RM638,000 sahaja. So kalau korang ada duit lebih nak rumah single story yang cantik macam ni, korang boleh roger aku. Ciao.